Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatin Nadia binti Muhammad Sobri. Hari ini saya akan mempersembahkan tugasan kedua saya dalam EDUP 2132 Profession Keguruan. Baiklah, sebelum saya masuk dengan lebih lanjut, saya akan terangkan soalan ataupun tugasan kali ini. Dalam era pendidikan digital yang semakin berkembang, guru perlu memainkan perhatian terhadap isu etika dan perundangan yang timbul akibat pengintegrasian sumber dan objek pembelajaran digital. Menurut Mahmud 2020, penggunaan bahan digital dalam pengajaran ini menuntut guru untuk memahami aspek hak cipta privasi, data dan kebolehaksesan bagi memastikan kepatuhan kepada perundangan pendidikan. Selain itu, kepelbagaian sosio-budaya dalam kalangan pelajar turut memberi kesan terhadap amalan pendidikan. Jadi, dalam tugasan ini, saya sebagai seorang guru perlu perincikan melalui pembentangan aspek-aspek berikut, iaitu ada 4 aspek yang akan dibincangkan supaya dapat dipatuhi selaras dengan etika dan perundangan profesion keguruan berkaitan dengan sumber digital dengan isu hujah yang relevan beserta contoh yang dikemukakan. Jadi, dalam tugasan kali ini, terdapat 4 aspek yang akan kita kupas dan kita akan bincangkan daripada segi isu, dari segi hujah yang bersesuaian dan juga contoh yang berkaitan akan diberikan. Yang pertama, kita akan lihat tentang integriti akademik. Yang kedua, kita akan lihat hak etika komunikasi digital, dan yang ketiga adalah etika integrasi murid dalam talian, dan yang keempat perundangan dalam pendidikan digital. Sebelum saya masuk dengan lebih lanjut, saya nak terangkan apa yang akan dibincangkan dalam isi kandungan ni. Saya nyatakan bahawa pertama kita akan lihat pengenalan terlebih dahulu, dan yang kedua kita akan lihat terus pergi kepada aspek yang diminta. Yang kedua, integriti akademik. Nanti akan dibincangkan isu, hujah dan berserta contoh. Yang ketiga, had etika komunikasi digital. Keempat, etika integrasi murid dalam talian. Dan yang kelima, perundangan dalam pendidikan digital. Dan akhir sekali, saya akan berikan kesimpulan. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada pengenalan terlebih dahulu. Dalam era revolusi industri hari ini, teknologi digital itu memainkan peranan yang sangat penting dalam kita memperkasakan pembelajaran digital, yang di mana kini pembelajaran digital itu semakin perlu diperluaskan ataupun dilaksanakan dalam PDPC ataupun dalam PAK 21. Namun, penggunaannya perlu disertai dengan pematuhan terhadap prinsip etika dan perundangan bagi menjamin pendidikan yang lebih berintegriti dan inklusif. Ini adalah pendapat daripada Mahmud 2020 dalam penulisannya, di mana beliau menerangkan bahawa dalam penggunaan pembelajaran digital hari ini, seharusnya penggunaannya disertakan dengan pematuhan terhadap prinsip etika dan juga perundangan bagi menjamin pendidikan yang lebih berintegriti dan juga lebih inklusif. Maka guru ni bukan sahaja sebagai pengajar, tapi malahan juga adalah perlu menjaga nilai-nilai profesionalism dalam pendidikan digital hari ini. Maka 4 aspek ini termasuk integriti akademik, had etika komunikasi digital, etika integrasi murid dalam talian dan perundangan dalam pendidikan digital akan saya bincangkan secara lebih mendalam, di mana saya akan meliputi isu, meliputi beberapa hujah yang berkaitan serta contoh yang bersesuaian yang boleh kita lihat apa yang perlu dilakukan. Okey, baiklah. Seterusnya, kita lihat dulu aspek pertama yang iaitu integriti akademik. Okey, isu yang selalunya didengari dalam integriti akademik ni, isu yang pertama yang selalunya kita dengar adalah isu plagiarism ataupun isu peniruan bahan asli dalam tugasan digital. Ini bermaksud sesuatu tugasan digital ini lebih
mudah untuk melaksanakan plagiarism, kerana murid boleh melakukan salin dan tampal sahaja maklumat yang mereka peroleh daripada mana-mana laman web yang tidak sah dalam tugasan yang diberikan. Jadi ini tidak boleh sama sekali, kerana ini dikatakan sebagai salah laku dalam penulisan akademik, iaitu disebut sebagai plagiarism tadilah. Yang kedua, isu yang kedua dalam integriti akademik ini adalah penyalinan bahan tanpa kebenaran. Ini kerana bahan-bahan dalam digital kita boleh peroleh secara dalam talian sahaja dan tanpa meminta kebenaran daripada mana-mana pihak, dan sumber yang kita peroleh itu kita gunakan dan kita masukkan dalam penulisan. Maka ini disebut sebagai salah satu isu lah. Maka ini adalah salah satu isu. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan bincangkan aspek kedua yang diminta, iaitu had etika komunikasi digital. Dalam komunikasi digital ini, dalam komunikasi digital ada had ataupun ada etika yang menghadkan penggunaan komunikasi dalam digital itu. Okey, mari kita lihat beberapa isu yang saya kemukakan di sini. Isu yang pertama adalah penggunaan kata-kata kesat ataupun sarkastik dalam platform digital. Ini biasa digunakan oleh murid-murid. Mereka lebih terdedah untuk menggunakan perkataan-perkataan yang kesat seperti perkataan hinaan, herdik ataupun perkataan-perkataan yang mendatangkan dua makna, ataupun lebih digemari seperti body shaming juga adalah salah satu isu dalam komunikasi digital. Seterusnya adalah penyebaran mesej tanpa konteks dan juga atau menyindir. Yang ketiga, kekeliruan antara formaliti guru belajar dalam ruang digital. Jadi ini adalah beberapa isu yang timbul dalam komunikasi digital. Okey, mari kita lihat pula hujah yang bersesuaian dalam had etika komunikasi digital ini. Komunikasi digital dalam pendidikan seharusnya mengekalkan kesantunan, profesionalism dan batas formal sejajar dengan etika profesional keguruan Malaysia KPM 2020. Guru seharusnya bertanggungjawab menetapkan garis panduan penggunaan bahasa dan interaksi yang menghormati nilai sosio budaya pelajar. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa peranan guru adalah menghadkan komunikasi ataupun interaksi ataupun pertuturan murid dalam komunikasi digital. Jika mahu gunakan platform digital, guru seharusnya mengawal komunikasi murid ataupun mengawal perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut murid agar etika, profesionalism, ilmu itu masih terbatas, masih dijaga dan dipelihara. Menurut Zulkifli pada tahun 2019, etika komunikasi ini mencerminkan maruah profesion perguruan dalam era maya. Ini bermaksud dalam komunikasi sebagai dalam profesionalism keguruan, komunikasi murid itu adalah penting, kerana jika kita berada dalam satu kawasan yang di mana ada murid dan guru, maka guru perlu mengawal pertuturan perkataan yang keluar daripada murid, tidak kiralah sama ada di platform digital ataupun platform bersemuka sekalipun. Tambahan lagi, di platform digital masih perlu menghadkan komunikasi antara murid agar tidak mengeluarkan isu yang dikatakan tadi, iaitu isu perkataan-perkataan kesat, sarkastik ataupun penyebaran mesej yang berunsurkan sindiran. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada etika integrasi murid dalam talian. Dalam etika integrasi murid dalam talian ini terdapat beberapa isu, dan isu pertama yang saya sertakan di sini adalah ketidaksamarataan akses, iaitu jurang digital. Yang kedua, stigmatisasi terhadap pelajar berkeperluan khas dan juga luar bandar. Dan yang ketiga adalah isu gangguan cyber ataupun cyberbully. Ini adalah beberapa isu yang selalu kita dengarkan dalam etika integrasi murid dalam talian. Jadi
kita melihat pula kepada hujah, iaitu pengintegrasian murid dalam talian menuntut pendekatan inklusif berpaksikan kepada prinsip pendemokrasian pendidikan. Guru perlu memastikan murid mendapat akses, merasa selamat dan tidak dipinggirkan dalam ruang digital. Ini bermaksud jika guru ingin menggunakan platform digital untuk membuat kelas dan sebagainya, guru tidak seharusnya meminggirkan murid yang tidak mampu, ataupun di sini saya nyatakan murid di kawasan. Kebiasaannya murid di luar bandar dan juga murid di bandar berbeza, sangat berbeza. Di bandar mereka disediakan dengan kemudahan yang banyak. Mereka mempunyai tablet, mempunyai telefon bimbit, mempunyai komputer riba yang memudahkan mereka untuk masuk ke dalam kelas di atas talian. Berbeza dengan murid di luar bandar. Mereka agak sukar untuk mengakses kerana mungkin ada masalah talian dan sebagainya. Jadi di sini dalam hujah ini, etika integrasi murid dalam talian menurut UNESCO 2021, etika dalam integrasi pendidikan digital ialah menghormati keagamaan dan menyediakan asas sejagat. Baiklah, seterusnya kita lanjutkan kepada aspek yang keempat yang akan dibincangkan, iaitu perundangan dalam pendidikan digital. Okey, dalam perundangan pendidikan digital juga ada beberapa isu yang timbul. Jadi mari kita lihat beberapa isu. Yang pertama saya nyatakan adalah pelanggaran hak cipta bahan pengajaran. Yang kedua, pencerobohan privasi pelajar. Dan yang ketiga, penyebaran maklumat pelajar tanpa izin. Jadi di sini, pelanggaran hak cipta bahan pengajaran ini kebiasaannya boleh terjadi dengan lebih mudah apabila menggunakan pendidikan digital. Yang kedua, pencerobohan privasi akan terjadi kerana orang luar boleh mengakses dengan lebih mudah. Yang ketiga, penyebaran maklumat pelajar atau murid juga akan terjadi dengan lebih mudah tanpa meminta izin. Jadi hujah di sini, dalam konteks pendidikan digital, guru perlu akur kepada hak ataupun Akta Hak Cipta 1987, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 PDPA dan garis panduan KPM. Penggunaan bahan perlu berlesen dan data murid perlu dirahsiakan kecuali dengan kebenaran bertulis. Guru sebagai penjaga data harus bijak menilai asas terbuka dan pelanggaran hak menurut Mahmud 2020. Ini bermaksud guru itu haruslah jujur, amanah dalam menjaga maklumat-maklumat pelajar, maklumat-maklumat murid supaya ianya terjaga, disimpan. Sebagai contoh saya berikan, jika dalam kelas kita itu, dalam kelas kebiasaan maklumat dikumpul, disimpan dan boleh dilihat secara atas talian dengan lebih mudah adalah guru kelas. Maka guru perlu menyimpan rahsia murid ataupun data murid supaya tidak dedahkan kepada orang luar, kepada ibu bapa lain dan sebagainya. Aspek perundangan dalam pendidikan digital ini saya berikan contoh yang boleh digunakan oleh guru, iaitu gunakan sumber yang berlesen seperti MOE Digital Library ataupun My Digital Maker untuk menjaga privasi murid. Seterusnya, jangan kongsi video pelajar tanpa izin ibu bapa. Disebabkan isu maklumat ataupun privasi murid terdedah, jadi kini Kementerian Pendidikan Malaysia telah keluarkan satu surat kebenaran kepada ibu bapa sama ada membenarkan ataupun tidak gambar ataupun video murid ataupun anak mereka untuk dimuat naik di media-media sosial secara atas talian. Jadi di sini, jika ibu bapa bersetuju untuk membenarkan pihak sekolah memuat naik gambar ataupun video murid tersebut di media sosial, maka ibu bapa boleh mengisi borang dan menandatangan bahawa mereka bersetuju. Jika sebaliknya, maka pihak sekolah tiada hak untuk memuat naik ataupun menayangkan video murid ataupun pelajar tersebut di media sosial. Jadi perkara ini boleh mengurangkan isu-isu pencerobohan privasi pelajar. Jadi yang ketiga, saya berikan contoh, nyatakan kredit dalam setiap bahan PPT ataupun video. Jika bahan yang kita gunakan
itu adalah sumber daripada orang lain, maka kita perlu kredit atau bahan tersebut agar tidak berlaku pencerobohan. Baiklah, jadi secara kesimpulannya saya telah membincangkan tentang 4 aspek yang perlu dikupas dari aspek isu hujah dan contoh, iaitu aspek integriti akademik, aspek had etika komunikasi digital, aspek etika integrasi murid dalam talian, dan yang terakhir perundangan dalam pendidikan digital telah pun dikupas dari segi isu hujah dan contoh. Maka secara kesimpulan, guru adalah sebagai ejen perubahan, perlu menjadi suri teladan dalam mengunjung ataupun menetapkan etika dan perundangan digital. Perkara ini bukan hanya untuk memelihara hak individu, malah untuk menjamin keberkesanan pendidikan dalam jangka masa yang lebih panjang. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih.